Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera, salam saya untuk anda semua. Apa khabar? Luar biasa hebat. Okey. Segalanya bermula di fikiran. Apa yang anda fikir itulah fikiran anda. So hari ini untuk anda berjaya, yang paling penting dekat dunia ini, anda kena pilih, anda kena lihat empat perkara yang paling penting. Perkara yang pertama, anda kena tengok apa? Kalau saya pilih saya tengok marketing plan. Kalau saya tengok marketing plan dulu. Boleh buat duit ke tidak boleh buat duit. Mampu milih atau tidak. Okey. Yang kedua saya akan tengok produk. Produk dia okey tidak? Dia sale laju ke tidak? Okey. Dan yang ketiga saya akan tengok syarikat. Syarikat yang pertama saya akan pilih syarikat pastilah milik orang kita. Okey. Kalau yang lain tu saya tolak habis. Okey. Dan yang keempat adalah sistem. Sistem yang mana kita lihat sistem yang mana sistem yang mudah, yang mungkin senang kita untuk kita monitor. Okey, yang paling penting hari ini tuan-tuan sekalian. Okey, saya nak cerita sikit tentang marketing plan ni. Marketing plan di sini saya nak cerita, boleh tunjuk package. Okey. Apa yang penting saya nak tunjuk, saya nak bawa penceritaan bagaimana untuk kita guna pakai produk kita boleh dapat pendapatan. Dan terbukti hari ini telah ditunjukkan oleh Cik Isa, telah ditunjukkan oleh Panglima, telah ditunjukkan oleh leader-leader yang hebat di sana, di luar, di depan saya ni, Mak Kaya, yang lain-lain sekali sudah dapat pendapatan yang luar biasa di The Bank. Betul tak? Betul. Okey, so macam mana? Okey, produk dah bagus, betul tak? Betul. Produk bagus. Okey. Okey. Anda boleh buat pilihan. Yang pertama anda buat pilihan, anda nak pilih ikut kesesuaian diri anda dengan package basic, pro, elite, master atau VIP. Di sini anda tak perlu pening-pening. Anda nak pilih package besar, tak kisah. Anda mulakan dengan apa yang anda mampu. Okey, kat sini saya nak buat penceritaan begini. Ini anda. Okey. Ini anda. Okey. Anda setiap hari anda pergi kerja. Betul tak? Betul. Okey, siapa yang bekerja? Siapa yang berniaga lah. Siapa yang ada pendapatan duit simpanan yang lama ke sebagainya? Kalau anda pergi setiap hari pergi kerja, anda cari apa? Cari pendapatan, betul tak? Cari makan. Setuju? Okey, kalau anda berniaga